Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pada hari ini saya tertarik untuk membacakan kitab Munyatul Musalli, untuk kita mengambil faedah sedikit daripada kitab ini, yang berasal daripada ataupun berpunca daripada sahabat saya yang minta tolong untuk bacakan muka surat 23 dan 24. Kemudian bila kita bacakan, kita tolong bacakan, kita dapati ada faedah yang besar lah dalam muka surat ni, dan kita tertarik untuk bacalah hari ni, untuk perkongsian kepada sahabat-sahabat sekalian. Jadi kita akan baca muka surat 23, kitab Munyatul Musalli, muka surat 23, baris yang ke-9 daripada bawah. Apa faedah dia? Kita baca. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tatmim bi khair. Qala al-musannif, kata pengarang kitab, maka wajib atas orang yang berkuasa. Maka wajib atas orang yang kuasa. Siapa orang yang kuasa tu? Daripada raja-raja dan hulu balang, dan lain daripada kalangan raja-raja dan hulu balang. Bahawa menyuruh mereka itu, kan, penguasa ni dia kena suruh mereka itu siapa? Orang yang tiada reti membaca Al-Fatihah dengan betul, serta tak tahu syarat rukun sembahyang. Suruh tu, suruh belajar dengan dikerasi, suruh mereka belajar, suruh mereka menuntut ilmu fardu ain dengan dikerasi dan dengan menakuti akan mereka itu ahli dusun. Kan, ahli dusun ni maknanya masyarakat ataupun rakyatnya, dikerasi dan ditakuti supaya apa? Supaya pergi belajar. Dan jikalau dengan perang sekalipun, kan, kalau perlu isytihar perang. Kepada siapa? Kepada orang yang tak nak belajar fardu ain, belajar tentang sembahyang. Kerana mereka ahli dusun itu, pada hukum syarak, di sisi syarak lah, di sisi hukum syarak itu, ia orang yang membaca Al-Fatihah tapi tak kena tu, membaca Al-Fatihah tapi salah tu, kan, pada hukum syarak meninggalkan dia akan sembahyang. Seolah-olah tak sembahyang lah, bukan seolah-olah, hakikatnya tak sembahyang. Hakikatnya tidak sembahyang. Dia sembahyang tapi tak tahu syarat rukun dan membaca Al-Fatihah tapi tak kena. Jadi di sisi hukum syarak, hakikatnya dia meninggalkan sembahyang. Kerana sembahyang tiada sah sebab tiada tahu. Kan, sembahyang ni dia tidak akan sah dalam keadaan seorang tu tak tahu. Kan, seseorang tu apabila dia tidak tahu syarat rukun, tak tahu membaca Al-Fatihah dengan betul, maka tidak sah. Tiada sah sebab tiada tahu rukun sembahyangnya, atau sebab tiada kena huruf Fatihah bacaannya. Padahal, kata musannif, padahal tiada ia belajar. Tiada ia belajar. Dia tak belajar pun. Maknanya dia ni digolongkan dalam golongan orang yang taksir, lalai daripada belajar. Dia bermudah-mudah tak nak belajar, kan. Jadi orang ni di sisi syarak, di sisi hukum syarak ialah orang ni walaupun dia sembahyang tapi hakikatnya sebenarnya tak sembahyang, kerana tidak tahu kaifiat sembahyang. Padahal tiada belajar mereka itu ahli dusun, tak belajar, meninggalkan menuntut ilmu yang fardu ain, dan berdosa oleh segala orang yang kuasa. Jika tiada menyuruh mereka itu, mereka itu orang yang kuasa itu, ia akan ahli dusun untuk belajar. Jadi kalau tak suruh, pemerintah tak suruh ahli dusun ataupun masyarakat ni belajar, maka pemerintah, orang yang berkuasa itu berdosa, kata musannif. Dan wajib atas segala orang yang tahu, orang yang tahu ni siapa? Orang yang alim. Wajib apa? Wajib mengajar mereka itu ahli dusun. Jadi orang-orang yang tahu pula, orang-orang yang mengaji, orang-orang yang berilmu, pada sisi
golongan ni pula wajib bagi mereka untuk mengajar orang yang tak tahu ni. Kan? Dia kena ambil tanggungjawab untuk mengajar orang yang tak tahu. Kerana terhenti sah Jumaat dengan dia, dengan belajar. Kerana apa? Wajib. Sebab apa wajib orang yang berilmu ni mengajar bagi orang yang tak tahu ni? Sebab apa? Kalau dia tak ajar, boleh jadi sembahyang Jumaat tidak sah. Sembahyang Jumaat tidak sah. Kenapa? Apa kena mengenai orang yang tak belajar dengan tak sah sembahyang Jumaat? Kerana syarat sah Jumaat ialah mesti cukup, wajib mesti cukup bilangan 40 orang yang kamil. 40 orang yang kamil ni maknanya orang yang bacaan Al-Fatihahnya betul dan solatnya sah. Solatnya sah dengan makna dia belajar tentang syarat rukun, kan, syarat rukun sembahyang dia tahu. Maka sahlah sembahyang dia, maka dia tu dikira sebagai mencukupkan bilangan 40 orang yang kamil untuk mengesahkan sembahyang Jumaat. Jadi kalau orang alim ni, orang yang alim, orang yang berilmu, guru-guru agama tidak mengajar orang yang tidak tahu ilmu fardu ain ni, maka dia akan menyebabkan apa? Tak sah solat Jumaat. Kerana apa? Tak cukup bilangan 40 orang yang kamil. Contoh kita bagi contohlah. Dalam satu kampung ada 100 orang. Walaupun dalam satu kampung itu ada 100 orang, adakah sah Jumaatnya? Kerana 100 orang itu melebihi bagi 40 orang. Tapi kalau kita tengok dalam kitab fiqh, yang mencukupkan bilangan 40 itu adalah 40 orang yang kamil, iaitu 40 orang yang bacaan Al-Fatihahnya betul dan sembahyangnya sah kerana ilmu. Kerana sah tu kerana ilmu. Adapun kalau 100 orang tapi yang bacaan Al-Fatihahnya betul 20 orang saja, tak cukup 40, maka tak sah sembahyang Jumaat kerana tak mencukupi bilangan 40 orang yang kamil. Maka wajib pula ni dengan makna apa? Maka wajib pula orang yang berilmu, orang yang alim, orang yang tahu itu mengajar akan orang yang tak tahu. Maka inilah setengah daripada sebesar-besar mungkarat. Maka inilah tu maknanya tidak tahu rukun sembahyang dan sebagainya tu setengah daripada sebesar-besar mungkarat. Sebesar-besar mungkarat ni maknanya sebesar-besar kemungkaran. Maknanya membiarkan orang awam, masyarakat tak tahu rukun sembahyang, baca Al-Fatihah tak betul, kan, tak tahu syarat sah sembahyang, maka tiada diuzurkan pada kita meninggalkan dia mengajar. Jadi tak ada keuzuran untuk orang yang berilmu ni meninggalkan supaya tak mengajar. Dia tak nak mengajar, tak ada keuzuran, mesti kena mengajar. Dan tiap-tiap orang yang tiada mengikut ni dengan makna apa? Kita suruh dia belajar, dia tak nak belajar. Kita suruh dia belajar, dia tak nak belajar. Maka tiada uzur. Tiada uzur bagi orang yang nak. Yang pertama, tiada uzur bagi orang yang berilmu, dia tak nak mengajar, tak ada uzur. Yang kedua, tak ada uzur bagi orang awam, kita suruh dia mengaji, dia tak nak mengaji, pun tak ada uzur juga. Dua golongan ni tak diuzurkan. Orang yang berilmu tak nak mengajar, dan orang yang tak tahu, tak nak belajar, tak ada keuzuran. Kemudian kata musannif, maka wajiblah oleh raja-raja, yakni pemerintah lah, menjanjikan seksa akan mereka itu orang yang tak nak belajar tu dengan perang. Jadi orang yang tak nak belajar ilmu fardu ain ni, kan, raja-raja atau pemerintah wajib menjanjikan seksa dengan perang. Maknanya perangilah orang-orang yang tak nak belajar ni daripada masyarakat awam ni tak nak belajar. Sebab apa? Kenapa keras sangat tindakan bagi orang yang tak belajar ni? Sebab bila orang tak belajar, sembahyang dia tidak sah. Seolah-olah dia tidak sembahyang. Dan dalam kitab fiqh pun kalau kita belajar, orang yang tak sembahyang ni hukum dia kena tangkap. Kena tangkap dan dipaksa suruh sembahyang. Itu kalau hukuman bagi orang yang tak sembahyang. Jadi kalau orang yang tak belajar ni bukan hakikatnya tak sembahyang. Kalau dia sembahyang sekalipun, sembahyangnya tidak sah kerana tidak didasari dengan ilmu. Jadi raja-raja wajib menjanjikan seksa dengan perang dan lainnya perang. Maka wajib kita
marahkan akan sehingga-hingga. Jadi kita ni kalau nak berhadapan dengan orang yang tak nak belajar ni, kita kena marah. Marah tu pula marahkan akan sehingga-hingga, sehingga-hingga marah. Marahkan akan sehingga-hingga marah. Maknanya betul-betul marah. Jangan redha dengan orang yang tak belajar ni. Kan, dengan orang yang tak belajar ni jangan redha. Jangan redha. Maknanya kena marahkan akan sehingga-hingga marah. Seperti kita marahkan akan orang yang membinasakan harta kita. Kan, kalau ada orang membinasakan, merosakkan harta kita, mencalahkan kereta kita ke, ataupun langgar kereta kita ke, kita berasa marah kan. Kan, berasa marah. Jadi dekat sini kita kena marah seperti itu. Seperti orang, macam mana kita nak marahkan orang yang tak nak belajar ni, seperti mana orang tu membinasakan harta kita. Kan, ada harta kita yang kita sayang, tiba-tiba orang tu binasakan, calahkan ke, rosakkan ke, apa ke, maka kita marah tu seperti mana kan, kita marah orang yang tak nak belajar. Seperti kita marahkan akan orang yang membinasakan harta kita. Bahkan lebih lagi, kalau kita kalau orang binasakan harta kita, kita marah sungguh-sungguh. Tapi kalau orang yang tak belajar ni, kita kena marah lebih lagi. Maka tak kala itu wajib kita sembahyang zuhur. Ni kita dah masuk bab lain, masuk bab sembahyang Jumaat. Jadi setakat itu fawaid, manfaat yang kita boleh dapat dalam kitab Muniyatul Musalli berkaitan dengan kewajiban terhadap semua orang untuk mempelajari ilmu fardhu ain. Wallahu taala a'lam bissawab.